Anda yang bekerja sebagai pemandu atau penghantar Grab, pernah tak anda beli kenderaan baru? Nak bertukar dari kenderaan lama ke kenderaan lain? Atau bercadang untuk menukar mod perkhidmatan? Grab Driver App ialah aplikasi khas rasmi untuk rakan pemandu dan penghantar Grab yang direka bagi menguruskan tugasan harian, navigasi laluan serta maklumat profil kenderaan anda. Memastikan maklumat kenderaan yang terdaftar pada aplikasi sentiasa tepat dan dikemas kini adalah amat penting bagi mengelakkan akaun anda digantung, mematuhi syarat permit e-hailing serta memudahkan pelanggan mengenali kenderaan anda. Jom saya tunjukkan cara tukar kenderaan berdaftar di aplikasi Grab Driver. Selepas anda buka aplikasi Grab Driver, pada paparan utama tekan profile, kemudian tekan settings. Seterusnya pilih akaun. Selepas itu, tekan Change Vehicle. Pada bahagian Choose Your Platform, pilih jenis platform anda, sama ada GrabCar, GrabFoodCar, GrabTaxi atau GrabFoodBike. Sebagai contoh, jika anda memilih GrabCar, lengkapkan butiran yang diminta seperti maklumat kenderaan, insurans e-hailing dan maklumat pemilik kenderaan. Pastikan maklumat kenderaan ini telah diisi dengan betul dan tepat serta anda telah muat naik dokumen yang diminta. Akhir sekali, tekan Submit. Pihak Grab akan kembali menghubungi anda untuk proses penukaran maklumat kenderaan ini dalam beberapa hari bekerja. Sama ada melalui email atau notifikasi aplikasi, sebaik saja kenderaan baru tersebut diluluskan dan diaktifkan. Terima kasih kerana menonton. Kita jumpa lagi dalam video seterusnya dan selamat memandu. Bye.